Okey guys. Okey, malam ni saya berada di terminal Bersepadu Gombak. Okey, boleh tengok. Ni adalah jalan daripada MRR2 arah Gombak. Okey. Macam mana bas nak masuk? Dia masuk kot ni, ada susun terminal Bersepadu Gombak ni. Masuk je kot susun ni straight. Jadi awak akan jumpa signboard belah kiri ni lah. Jadi untuk ketibaan dengan pelepasan kereta sahaja boleh naik kot kiri, dan bas dia akan masuk ikut palang ni lah, palang belah kanan ni. Bas dia tak boleh pergi belah kiri, dia kena pergi belah kanan, masuk dalam palang ni. Okey, kita sampai dekat sikit, awak boleh tengok. Kena ringan belah kiri, laluan bas di sebelah kanan. Okey. Bas dia akan berhenti dekat palang tu, RFID dia akan detect untuk dia menentukan duduk di bay mana. Okey, jadi kita masuk lah. Jadi kita masuk, kita tengok ni di ruangan lega dekat TBG. Okey, belah kanan ni awak boleh tengok bus holding area. Banyak parking dia. Lebih daripada 50 parking bus ada. Banyak. Jadi bawah jambatan ni memang tempat holding area, memang redup lah kata orang. Ni pun tempat holding area lagi. Jadi bas yang nak menurunkan dengan mengambil penumpang, awak kena pergi ujung sekali ni. Ujung sekali baru pergi kanan ni. Ujung sekali pergi kanan. Jadi awak boleh tengok dekat sini pun ada lagi petok-petok untuk parking bas di mana dipanggil bus holding area. Okey, jadi awak boleh nampak di hadapan ni adalah tempat ruangan untuk mengambil penumpang. Departure. Dan kita akan pergi ke kiri lah. Okey, kita akan pergi ke kiri, di mana awak boleh nampak ada TBG alik atas ni besar itu dia TBG. Dan di hadapan bawah tu hak cerah ni, bawah adalah balai ketibaan ataupun arrival hall lah. Okey. Kita dengan bas ni kita straight je. Belah kiri dan kanan ni awak boleh tengok ada parking bas lah. Jadi siapa dekat hak belah kanan ni, parking yang paling hujung ni, dia ada satu simpang untuk masuk ke kanan. Jadi kalau awak boleh tengok rank kat atas ni adalah untuk kereta naik ke bahagian atas untuk menurunkan penumpang. Jadi bas duduk belah alik bawah ni. Okey, awak masuk kanan ni. Okey, mula-mula kita ada balai ketibaan untuk D ni kita ada C. Tu lorong dia banyak ada dekat 5 buah bas boleh parking, dan ni adalah B. Jadi kita masuk kod B untuk kita menurunkan penumpang dekat kata orang lorong B, balai ketibaan untuk lorong B. Okey. Jadi bila kita sampai sini, bas dia akan berhenti lah, dan dia ada tulis platform B. Jadi depan tu ada escalator untuk awak naik ke atas, dan di belakang ni dia ada lift. Awak boleh naik escalator ataupun boleh naik lift. Di platform C ni dia lain sikit. Okey, escalator memang kat tengah, tapi lift dia duduk belah alik depan tu Okey, jadi lepas kita selesai menurunkan penumpang, jadi kita pun nak berjalan keluar lah. Sebelum kita berjalan keluar tu, saya nak beritahu sikit. So di sebelah kanan ni G adalah tempat mengambil penumpang. G, H, kat tengah ni H, dan di sebelah kanan ni awak boleh tengok ada K J, salah. Ni J untuk tempat mengambil penumpang. Jadi bas dia akan keluar ke ujung ni. Jadi kita ambil kanan ni, dan kita boleh nampak ada tempat mengambil penumpang untuk platform K di sebelah sini. Okey. Jadi kita straight je. Kita straight sampai ke ujung. Dan awak boleh tengok sebelah ni ada LRT LRT Gombak. Okey, stesen Gombak di sini. Jadi awak terus je ikut je anak panah untuk jalan keluar, dan depan tu awak boleh nampak okey ada signboard hijau. Terima kasih. Selamat jalan dan jumpa lagi. Okey guys. Yang mana-mana yang pemandu bas, okey, awak boleh tengok video ini sebagai rujukan untuk awak masuk menurunkan penumpang di terminal Bersepadu Gombak. Okey, jangan lupa untuk follow, like, comment, share serta repost video ini untuk saya share lagi banyak manfaat kepada anda semua.